Aku balik lagi. Kawan-kawan, macam mana? Dah dapat salin belum tajuk-tajuk buku tadi? Sudah? Baguslah kalau macam tu. Hampir dah nak tamat bersiaran dah ni. Betul. Kita dah nak habis dah ni. Bas pasti kawan-kawan di rumah semua tu dah bersedia dengan pen dan kertas. Pena kertas? Pena kertas buat apa, Bas? Buat apa ya? Untuk kuis lah. Apa lagi? Tahu pun. Kawan-kawan, bersedia semua? Dengar ya, dengar baik-baik. Soalan kuisnya adalah jeng jeng jeng. Soalan kuis minggu ini. Apakah yang diajar oleh Kak Andrin dalam kreatif at Kids On 2? Siapakah yang menjadi tetamu undangan dalam buku at Kids On 2 pada episod kali ini? Kalau kawan-kawan dah tahu jawapannya, hantarkanlah ke alamat yang tertera di bawah ini. Saya dah tahu jawapannya. Janganlah bagi tahu dulu. Biarlah kawan-kawan semua teka sendiri. Jadi, jawapan yang terpilih akan menerima hadiah tau. Hadiahnya ialah seperti Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Serta cenderahati istimewa Kids On 2 berupa sehelai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis minggu ini ialah Muhammad Ikmal Hakim bin Muhammad Zami dari Ampang, Selangor Darul Ehsan. Peluang keemasan. Sertai Bas dan hos-hos Kids On 2 di Karnival Sorakan Satu Malaysia, Satu Dunia di Perkarangan Angkasa Puri RTM pada 3 hingga 4 April 2010 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan cenderahati menarik menanti adik-adik sekeluarga. Datang beramai-ramai tau. Jangan tunggu lagi tau kawan-kawan. Hantarkan segera jawapan tu. Baiklah, kami pun dah nak balik ni ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk bersama kami lagi setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad hanya di TV2 tau. Jumpa lagi. Tata. Dah jom balik.